Akulah Papa Nabil, kekasih hiburan, musuh kebosanan. Nabil, dah kenapa ni tiba-tiba pakai topeng pula? Haha, inilah topeng kebenaran. Excited malam ni. Sebab kita akan bersama dengan Papa Zola dan Mama Zila. Hi everything. Assalamualaikum. Awak ni everyone lah. Hi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Papa Zola, Mama Zila. Hi. Berdua je ke? Pipi tak ikut? Oh, Pipi ada dekat rumah dengan neneknya. Dengan nenek dia. Hai Pipi. Hai, Papa masuk TV ni. Jangan lupa makan tau. Pipi. Pipi kanan ke pipi kiri? Kanan kiri pun boleh. Duduklah. Apa lagi? Dah nak mula dah ni. Duduk. Jangan buat malu. Sila duduk. Sila. Jemput. Yelah. Mana Cik Mubot? Mana? Cik Mobot. Cik Mobot apa ni? Mana saya tahu? Nampaknya tiada kelibat cimobot di sini. Ui, Misai macam kenal lah. Pakcik ni. Siapa? Pakcik kamu cakap. Ini Papa Zola lah. Saya pun Papa Zola. Kejap. Saya peninglah sekarang ni. Mana satu Papa Zola? Lah. Ada dua Papa Zola ni. Tapi yang ni nampak macam versi Korea. Kita panggil yang ini Papa Zola. Okey. Yang berusia ni sikit kena bagi nama jugalah. Kerja nanti kita confuse. Betul. Papa tua. Sensitif tau cakap tu kat kami ni. Tak elok tau. Tak. Okey, kalau untuk Mama pula, Ya. satu kita panggil Mama Cantik. Okey? Itu. Lagi satu kita panggil Mama Comel. Amboi. Okey. Sila duduk. Jemput. Sila. Silakan duduk, wahai bidadariku. Wah. Mesti baru kahwin ni. Susah-susah je. Terima kasih. Alamak sweetnya. Nampak tak Haji Nabil? Ya. Nampak tak beza dia bila awal kahwin dengan yang dah lama kahwin? Alah, memang macam tu lah. Dulu sweet-sweet, sekarang sawit-sawit. Tapi nak bagi tahu ni. Papa Zola The Movie akan menemui anda 11 Disember ni. Lemak dahsyatnya. Papa Zola dah jadi filem star. Wah, jadi saya difahamkan dalam cerita Papa Zola The Movie ni, ada dua timeline. Zaman dulu dengan zaman sekarang. Benar tu wahai anak muda. Ada dua papa, dua mama. Tapi dari zaman yang berbeza. Dahsyat lah. Dalam sejarah Nabil, first time dekat set ni, kita ada dua watak yang sama. Yang Hawa tahu, Papa muda kerja operatif. Papa yang sekarang ni pula kerja apa? Mesti dah naik pangkat. Mestilah masih operatif. Operatif penghantar makanan. Bye. Datang lagi ya. Dan hantar anak ke sekolah sekali. Yelah, kerana ada orang suka benda tak berubah kan. Maintain sama. Tapi nak tanyalah dekat Papa Zola dengan Mama Zila. Daripada tadi kita orang duduk tengok je ni. Barang-barang kat atas meja ni. Cantik-cantik ni untuk siapa? Mestilah untuk peminat-peminat Papa, Mama dan Pipi. Kita orang. Itulah ingat kita kan. Tapi macam mana nak dapatkannya? Macam mana ya? Kebenaran pun tak tahu. Tak apa. Yang tu biar Papa Nabil yang jawabkan. Okey, sila Papa Nabil. So, korang boleh dapatkan barangan eksklusif Papa Zola The Movie ni di social media rasmi Monster. Betul tu. Kami nak belanja korang semua dengan barangan eksklusif. Tapi korang kena jawab soalan di IG Meletop dahulu. Senang je. Cimu boy. Cimu, kamu buat apa kat sini? Kita kena lindungi Cimu. Lepaskan Cimu! Dah jadi sama macam dalam movie. Selamat datang ke dunia game simulasi. Kuih! Alamak! Kenapa tiba-tiba saya jadi itik ni? Kuih!
Alamak. Hawa jadi itik tak apa lagi. Saya dah jadi buaya. Hai sayang. Kuih. Hati-hati semua. Mereka dah datang. Apa ni? Apa ni? Kuih. Ayo, bergerak semua. Cepat, selamatkan Cimu. Alamak, macam mana ni? Semua dah tak ada ni. Tak tahulah mana diorang pergi tu. Interview tak habis lagi ni. Itulah pasal. Allah, Ibu. Tapi nasib baik kita dah berubah, Ibu. Kita dah berubah jadi. Tak jadi itik dah. Baik, tak jadi buaya lagi dah. So, korang jangan lupa untuk saksikan Papa Zola The Movie 11 Disember ni. Yes, jadi saya dengan Nabil nak siasat mana mereka pergi tadi. Tapi kita berehat dulu. Kembali selepas ini dalam Mala Talk. Ah!